Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-mudhhib bil-isyan binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin dan perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan ruang, kesempatan, kekuatan, kesihatan untuk sama-sama kita hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih lagi mungkin dalam mood raya, tuan-tuan, mana-mana pun pergi masjid dengan surau masih longang rasa agak masih belum habis raya lagi. Tak apalah tuan-tuan, orang kita kata raya kan berapa lama tuan-tuan? Sebulan kata dia. Itu pun belum tentu habis Syawal, so ada lagi rumah terbuka kata dia. Ada orang dia kata, siapa yang menyambut hari raya kedua, raya ketiga, haram kata dia. Berdosa tuan-tuan sambut raya kedua, raya ketiga. Sedangkan selama ni kita menyambut raya kedua, kan ada orang tu siap ada baju tu, baju hari raya pertama, sok post lah pula baju raya kedua kata dia, raya ketiga. Tiba-tiba ada orang kata siapa yang menyambut raya kedua, raya ketiga haram, berdosa. Betul tak betul tuan-tuan? Ini kita kena lihat daripada neraca hukum. Bila kita nak bahas soal hukum, dia kena lihat kepada neraca hukum, timbangan hukum. Hukum ditentukan berdasarkan kepada dalil. Tak boleh kita menentukan hukum ikut main rasa-rasa. Esai rasa lah start kita dia. Ni biasa tuan-tuan. Esai rasa, dia ikut rasa dia. Sedangkan hukum tak dibina di atas rasa-rasa. Dia dibina di atas dalil dan hujjah. Nak kata ianya wajib, apa dalil mengapa dia wajib? Mana dalil mengapa dia wajib? Nak mengapa dia haram? Mana dalil mengapa dia haram? Nak mengabarkan dia sunat, makruh, mana dalil menunjukkan dia sunat ataupun makruh? Selagi mana tidak ada dalil, maka dia kekal menjadi hukumnya harus. Kaedah fiqh mengatakan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asas bagi suatu hukum adalah harus, sehingga ada dalil menunjukkan sama ada ianya wajib, haram, sunat ataupun makruh. Apa hukum kita menyambut hari raya kedua, raya ketiga, raya keempat? Hukumnya adalah haram kalau raya kedua kita buat semayang hari raya. Kalau raya kedua kita bertakbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz, ni takbir apa ni? Takbir raya kata dia. Hukumnya adalah haram kalau dia niatkan sebagai perkara yang sunat dilakukan ketika Aidul Fitri. Kok saja-saja nak takbir boleh tak tuan-tuan? Boleh takbir lah. Ustaz, ada orang ngabar kalau kita baca takbir raya ni orang dalam kubur nangis kata dia. Orang dalam kubur tu tuan-tuan, kalau kita takbir raya pun mungkin dia akan nangis. Di boda dek mungkin nangis juga dia. Tak payah tunggu kita bertakbir raya. Tak ada kena-mengena takbir raya kita dengan menangisnya orang di dalam kubur. Takbirlah. Itu kan takbir yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takbir yang khusus hanya pada Aidul Fitri. Bahkan lafaz takbir itu juga sendiri berbeza-beza mengikut negara. Tuan-tuan pergi ke Makkah, lain bunyi takbirnya. Walaupun kadang-kadang ada lafaz yang hampir sama, tapi rentak yang berbeza, ada benda-benda yang berbeza. Tuan-tuan pergi ke Morocco, pergi ke Jazair, lain bunyinya, lain lafaznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kita bila dengar tuan-tuan, ni baca apa? Ni takbir raya ke tengah berzikir ni kita. Tapi itulah kaedah mereka bertakbir raya. Ada tak riwayatnya? Ada. Jadi bacalah apa pun takbir, dan tidak semestinya dia khususkan hanya pada hari raya yang pertama. Cuma tak boleh kita meniatkan perkara ini merupakan perkara yang sunat seperti mana dilakukan pada hari raya Aidul Fitri. Ini tak boleh. Hanya yang sunat untuk bertakbir hanya pada hari raya yang pertama dalam Aidul Fitri. Begitu juga dengan semayang raya, tak boleh kita buat semayang raya kedua. Ittaqullah, buat apa ni mam? Semayang raya hari raya ketiga. Ini tak boleh lah tuan-tuan. Kerana tidak disunatkan untuk kita salat hari raya pada selain daripada Aidil Fitri yang pertama, hari Syawal yang pertama. Tapi apa yang kita lakukan di Malaysia? Adakah kita bertakbir raya ataupun kita salat hari raya pada raya kedua, raya ketiga sehinggalah raya ke-30? Kita tak sambut raya. Kita hanya melaksanakan dalam tempoh tersebut ziarah menziarahi, beri makan ke orang, merapatkan silaturahim. Bukankah ini semuanya perkara-perkara yang dituntut dalam agama? Nabi SAW menyarankan kepada it'amut ta'am, beri orang makan. Wasilil arham, sambung silaturahim. Ini semua apa yang dituntut dalam agama. Ustaz, kenapa nak kena mesti buat pada bulan raya? Kenapa tak buat bulan yang lain? Bukan tak boleh, boleh buatlah bulan lain. Tapi kalau bulan lain tu tuan-tuan, kita datang rumah orang, belum tentu orang terima. Kerana mungkin dia dengan kesibukan urusannya, ngurus rumah, ngurus anak, nak pergi kerja. Kita datang rumah orang tengah malam, agak ada orang nak layan. Kalau kita datang rumah orang tiap bulan, agak orang tak terima tu tuan-tuan. Kata sip-sip muka kau, sip-sip muka kau, kata dia. Pergi balik, dia pun tak nak menerima kita. Dia selalu kita datang rumah orang. Dan itu pepatah Arab kata zurriban tazdadu hubban. Bila kita jarang pergi rumah orang ni, dia sebenarnya menambah kasih sayang. Tapi kalau dah setiap hari berjumpa, dia punya kerinduan tu tidaklah seperti mana kalau kita jarang berjumpa. Bila kita semakin jarang berjumpa, semakin kita rindu, semakin banyak untuk kita bualkan, semakin banyak untuk kita kenangkan tentang kisah-kisah lama. Karena itulah adat kebiasaan kita di Malaysia dalam tempoh bulan Syawal ini, kita khususkan waktu ini untuk ziarah menziarahi. Karena orang kita dalam tempoh bulan Syawal ni mereka memang dah bersedia daripada sudut kelengkapan rumahnya. Sofa memang dah siap tukar, kapet dah kapet baru. Dalam rumahnya dah ada hidangan-hidangan yang memang disediakan, kuih raya bermacam-macam jenis. Kadang-kadang ada orang dalam rumah dah simpan siap bungkus mi. Kata dia, senang Ustaz, datang orang tu labu je, kata dia. Maknanya mereka memang bersedia untuk menerima tetamu. Datanglah waktu ini. Kerana itu kita sebutkan sebagai menyambut hari raya dalam tempoh 30 hari, dalam tempoh sebulan. Ianya sekadar istilah untuk menunjukkan bulan ini kebiasaan masyarakat kita ziarah menziarahi, memberi orang makan, menghubungkan silaturahim dan membuat amal-amal kebaikan yang lain. Baik, itu sekadar mukadimah lah tuan-tuan untuk hari raya ni kan. Mungkin masih mood raya lagi. Kita pergi tuan-tuan terus kepada pengajian akidah kita. Lama dah kita tertangguh rasanya, hampir sebulan juga kita tak baca kitab kita ni. Kita sambung muka surat 9. Terus pergi melompet muka 9 tuan-tuan. Pengajian yang lalu kita dah selesai bahas berkenaan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kalau nak bahas lagi tuan-tuan, 3 bulan belum tentu habis. Sebab kita perjumpaan sekali sebulan. 3 bulan tu baru 3 kali lah jumpa, belum tentu habis. Jadi kalau kita 3 bulan belum habis tuan-tuan, takut tuan-tuan mengeluh, Ustaz ni asyik bismillah bila nak belajar akidah ni, kata dia. Jadi kita taruhlah tuan-tuan, pergi muka surat 9. Bismillahirrahmanirrahim tu secara asasnya kita semua faham lah, kan? Muka surat 9 kata musannif rahimahullahu taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini juga secara ringkaslah tuan-tuan, saya tak nak baca keterangan yang bawah tu, tuan-tuan boleh bacalah. Tapi secara ringkasnya, bila kita sebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kenapa para ulama dalam kitab-kitab mereka mesti memulakan penulisannya dengan alhamdulillah? Kenapa tak tahu ya, sebutlah tentang perbahasan, nak cerita apa? Kenapa nak kena sebut alhamdulillah? Ustaz-ustaz bila datang menceramah, dia akan sebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khatib di mimbar ketika hari Jumaat, dia akan kata apa? Alhamdulillahil qail. Kenapa mesti sebut alhamdulillah?
Kerana ini apa yang dituntut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata baginda kullu amrin dhibanin la yubda'u fihi bilhamdillah fa huwa aqta' fi riwayatin fa huwa abdar wa fi riwayatin fa huwa ajzam. Kata Nabi SAW, setiap urusan yang mempunyai kepentingan dalam agama tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka dia akan menjadi sia-sia, terputus, cacat. Apa maknanya? Kata ulama, qalilul barakah, kurang keberkatan padanya. Kerana itu setiap perkara yang ada kaitan dengan agama, bila kita nak mulakanlah dengan bismillah, alhamdulillah. Kita dilantik oleh keluarga untuk jadi juru cakap dalam majlis pertunangan ataupun majlis untuk apa namanya tu kan, merisik orang kita katakan. Kita pun jadi juru cakap. Bang Ji, tolonglah saya kenapa? Saya kalau depan 1000 orang boleh, kalau 20 orang ni saya tak biasa cakap, kata dia. Jobol lah dia tu. Dia kalau boleh nak cakap depan orang ramai, kalau sikit-sikit ni dia tak boleh. Hajilah beri, tolong wakilkan nak meminang anak untuk anak saya, kata dia. Jadi pun kita duduklah depan, kita nak sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi salam tu, orang dengar, hui anda haji ni, katanya. Biasanya adat kita mulakan dengan pantun, kan? Ini memang kebiasaan lah. Dan dia tidaklah menjadi suatu kesalahan. Tetapi yang afdalnya, yang baiknya, mulakan terlebih dahulu dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. 3 ni ringkas. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mulakan dengan bismillah, puji-pujian kepada Allah, dan ditutup dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil apa yang disebut oleh Nabi SAW, apabila sesuatu urusan yang mempunyai kepentingan dalam agama tak dimulakan dengan alhamdulillah, maka dia akan kurang keberkatan. Macam mana nak dapatkan keberkatan? Mulakan dengan alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang kat depan tu pun, hui anda haji ni kan calang-calang ni, kata dia. Walaupun kita baca 3 tu, ya tuan-tuan, ini kepentingan bila kita memahami tentang agama. Jadi kerana itulah musannif juga dalam kitab ini mulakan penulisannya dengan alhamdulillah. Bila sebut alhamdulillah, apa makna alhamdulillah? Secara ringkasnya tuan-tuan, alhamdulillah ini lafaz bagi puji dan syukur. Apa beza puji dan syukur? Bila kita memuji, kita sebut alhamdulillah. Imam setelah sembahyang maghrib, kan, akan baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini maknanya adalah puji-pujian. Kita memuji Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu artinya segala puji. Alif lam di situ dengan makna alif lam al-istighraqiyah. Bila kita sebut alhamdu, maknanya kita kata segala pujian. Apa sahaja pujian, maka itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ini lafaz puji-pujian. Kita memuji Allah, kita sebut alhamdulillah. Tapi pada masa yang sama, alhamdulillah ini juga lafaz syukur. Bila kita dikurniakan rezeki oleh Allah Ta'ala, diberikan anak, diberikan cucu, diberikan kurniaan harta, rezeki yang melimpah ruah, kita kata apa? Alhamdulillah. Apa beza zikir dan syukur? Puji dan syukur. Apa beza puji dan syukur? Ulama bahas sampai takat tu, membezakan di antara puji dan syukur. Puji daripada sudut bahasa, al-thana bil kalamil jamil al-ikhtiyari ala jihati tabjil sawa'un fi muqabilati ni'matin am la. Puji-pujian daripada sudut bahasanya adalah al-thana, kita memuji seseorang dengan perkataan-perkataan yang mulia. Tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan. Kadang-kadang ada orang dia sebut perkataan-perkataan yang baik tapi bukan nak memuji. Contohnya apa? Kita geram anak kita. Kita kata apa? Banyak cantik muka kau, kita kata. Dia pun kata apa? Mak, terima kasih. Maknanya apa? Dia faham banyak cantik muka kau tu adalah pujian. Sedangkan perkataan itu diungkapkan bukan nak memuji. Tujuannya untuk apa? Nak bagi tahu banyak cekadak kau, orang sebenarnya kata. Banyak nak kerenah kau, macam-macam kau. Jadi pujian dia mesti diungkapkan perkataan-perkataan yang mulia. Tujuannya memang untuk memuji, bukan untuk memerli, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina, tapi memang niatnya untuk memuji.
Al-thana' bil kalamil jamil al-ikhtiyari, dan dia mesti dengan sukarela. Dia tak boleh dipaksa. Paksa itu bukan pujian. Handsome tak, kata dia. Kan orang rumah selalu tanya, "Bang, saya cantik tak?" kata dia. Kita nak sebut ya serba salah. Nak sebut tidak pun tak kono juga, kan kono marah. Jadi nak cakap macam mana? Kalau kita puji tanpa dengan rela, maka itu bukan disebut puji. Iyo cantik, kita katakan. Alah abang ni tak ikhlas, kata dia. Macam mana lah kau nak orang tak ikhlas? Yalah abang sabut tu pun dan tahu abang tak ikhlas. Pujian dia mesti dengan sukarela. Ya dah tentulah cantik. Kalau tak, kenapa abang kahwin dengan sayang, kata dia. Maknanya ini barulah disebut pujian. Mengungkapkan perkataan yang mulia dengan tujuan untuk memuliakan tanpa dengan paksaan. Sawa'un fi muqabilati ni'matin amla, sama ada diberi nikmat ataupun tidak. Dia bagi sesuatu ataupun tidak. Ada orang lalu depan kita, "Ui, handsome betul lah budak ni," kita kata. Dia tak bagi kita apa-apa, tapi kita puji dia. Kerana pujian tak semestinya kita mendapat sesuatu. Ini daripada sudut bahasa. Daripada sudut istilah, puji-pujian ini adalah perkataan, perbuatan, ataupun kata di dalam hati yang mana kita memulia seseorang. Kadang-kadang puji dia tak lafaz, tapi dia sebut dalam hati, terdetik dalam hati. Bila orang bagi duit, dalam hati dia kata, "Ui, pemurah betul lah haji ni," dia kata. Ini puji-pujian tak? Ya, walaupun dia tidak mengungkapkannya. Jadi puji-pujian ini adalah perbuatan, sama ada lisan, melalui anggota badan, ataupun apa yang ada di dalam hati atas sesuatu yang diberikan kepada kita. Ini daripada sudut istilah. Syukur pula, syukur daripada sudut bahasa sama dengan puji-pujian daripada sudut istilah. Maknanya perbuatan, sama ada lisan ataupun amalan zahir kita, tangan kita, kadang-kadang kita tunjuk cenia, maknanya apa? Puji. Kadang-kadang melalui dengan hati, dalam hati dia kata terima kasih lah banyak-banyak. Mulut tak ucap, tapi dalam hati dia sebut. Maka ini juga disebut sebagai syukur daripada sudut bahasa. Tapi daripada sudut istilah, syukur apa dia? Syukur yang sebenar adalah apabila kita menggunakan apa yang diberikan kepada kita dengan tujuannya. Seperti mana tanda syukur seseorang, bila mana dia diberikan kesihatan, diberikan anggota badan, diberikan penglihatan. Apakah erti syukur yang sebenar? Adakah semata-mata dengan dia ucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah? Kadang-kadang mulut Alhamdulillah, tapi fikiran tengah melayang pergi ke tempat lain. Mulut sahaja sebut Alhamdulillah, sebab imam sebut Alhamdulillah, dia pun sebut Alhamdulillah. Adakah ini orang yang bersyukur? Belum tentu. Kerana syukur yang sebenar bila mana dia menggunakan nikmat yang diberikan kepada dia dengan perkara yang baik, dengan tujuan nikmat itu diberikan. Diberikan kepada dia anggota badan, digunakan untuk beribadah. Inilah orang yang bersyukur yang sebenar, walaupun dia tak lafaz. Kerana syukur daripada sudut istilah itu adalah amalan perbuatan yang mana kita menggunakan nikmat yang diberi dengan perkara yang baik, dengan tujuan nikmat itu diberikan kepada kita. Kemudian tuan-tuan, musannif juga mulakan wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang mana kata Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi? Bukanlah dengan makna Allah juga Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tak. Tetapi makna berselawat kepada Nabi adalah dengan makna Allah menurunkan rahmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para malaikat. Selawatnya para malaikat adalah dengan para malaikat memohon istighfar, memohon doa untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis-hadis bagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apabila ada seseorang yang dia keluar daripada rumah dalam keadaan suci berwudu menuju ke masjid dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk salat. Setiap langkahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diangkat darjat oleh Allah Taala dan dihapuskan dosa. Setiap kali dia melangkah, maka Allah angkat darjatnya. Setiap kali dia melangkah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Sebab itu tuan-tuan, afdal kita pergi ke masjid ataupun ke surau dengan berjalan kaki.
Dan setiap langkah kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi sebab kita diangkat darjat dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya bukan tak nak jalan kaki, tapi rumah saya 5 km Ustaz. Kau berapa nak keluar rumah, kau berapa nak sampai? Kalau pergi sebenarnya suhu mau basah kuyup baru sampai. Kerana itu ulama bahas, mana yang lebih afdal, naik kenderaan ataupun jalan kaki? Yang paling afdal adalah berjalan kaki sekiranya keadaan sesuai, sekiranya rumahnya dekat dengan masjid, dia boleh berjalan kaki. Dan kalau dia berjalan kaki, dia boleh sampai ke masjid awal dan keadaannya selesa, tak berpeluh-peluh, tak mengganggu dengan lain, maka yang ini afdal dia jalan kaki. Tapi kalaulah dia berjalan kaki akan menyebabkan badannya berpeluh, semayang jadi tak selesa, tak khusyuk, maka afdal dia naik kenderaan. Ustaz, kalau naik kenderaan macam mana pula kira tu? Dia bukan bertapak, tayar berpusing. Nabi sebut sekali melangkah diangkat darjat, sekali melangkah dihapuskan dosa. Tayar macam mana kira Ini masalah juga nak menjawab ni tuan-tuan. Kerana Nabi SAW berbicara atas keadaan baginda Nabi SAW zaman itu yang mana tak ada kenderaan. Kenderaan mereka bukan seperti kita. Kenderaan mereka adalah melalui unta dan kuda ataupun keldai, himar. Seperti mana ada para sahabat radhiyallahu taala anhum, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ketika mana beliau melihat ada seorang lelaki yang rumahnya berada pada paling jauh daripada Masjidin Nabawi dan dia datang setiap hari berjalan kaki, sehingga ada sahabat mengatakan kepada dia, alangkah baiknya kalau kau beli himar, beli keldai, supaya kau boleh naik, boleh melindung kau daripada cuaca yang panas, ataupun boleh melindung engkau daripada bahaya yang ada di padang pasir. Padang pasir macam-macam ada kalajengking, ada ular. Kalau naik binatang, sekurangnya dia berada dalam keadaan yang tinggi, pergerakannya lebih cepat. Alangkah baiknya kau beli binatang tunggangan, himar, untuk kau naik pergi ke masjid. Apa kata sahabat ini? Aku lebih suka rumah aku jauh daripada masjid dan aku boleh berjalan kaki, supaya setiap langkahku itu akan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan sahabat ini bila mana dia merasakan kurang tenang bila orang duk sebut kepada dia, belilah binatang, kau boleh senang nak pergi ke masjid. Akhirnya dia datang jumpa dengan Nabi SAW, dia cerita perkara tersebut. Nabi kata apa? Kau dapat semua ganjaran yang kau inginkan, kata Nabi SAW. Nabi membenarkan perbuatan sahabat ini yang mana rumah dia berada paling jauh tapi dia pergi ke masjid dalam keadaan berjalan kaki. Begitu juga ada sahabat yang mana rumahnya berada jauh daripada Masjidun Nabawi. Tiba-tiba ada orang yang berada kawasan Masjidun Nabawi, sekitar Masjidun Nabawi, nak jual tanah, mungkin atas urusan berpindah perniagaan dan seumpama dengannya. Maka dia nak jual tanah. Sahabat daripada yang disebut dalam sebagian riwayat Bani Salamah. Bani Salamah ini satu keluarga. Mana bila dia dengar ada kawasan yang ingin dijual di sekitar Madinah, dia kata kami nak beli tanah tu supaya rumah kami lebih dekat daripada Masjidun Nabawi. Sekarang rumah mereka jauh. Sampai perkara itu kepada Nabi SAW. Nabi kata apa? La tabi'. Nabi kata jangan kau jual rumah yang kau sejadah. Duduk di rumah itu, jangan pindah. Karena bila dia duduk jauh, maka perjalanan dia pergi ke masjid itu akan menyebabkan semakin banyak dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin tinggi darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukanlah dengan makna tuan-tuan haram kita pindah rumah dokek masjid ataupun dokek dengan surau. Kan ada orang dokek rumah dengan surau kan, kata kita kena pindah lah ni. Nabi tak beri duduk rumah dokek surau, kata dia. Tak. Nabi tak beri pindah kepada Bani Salamah ini kerana tujuan dia nak pindah semata-mata untuk dia pergi ke masjid. Sedangkan kalau ikutkan, semakin jauh rumahnya daripada masjid, semakin banyak pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau kita ada alasan, usia saya dah semakin lanjut, kalau rumah jauh susah, nak naik kereta mata tak nampak, nak naik motor pun payah juga, orang tak ada nak hantar, rumah dokek boleh jalan kaki, maka pada ketika itu afdal dia pindah rumah lebih dekat dengan masjid ataupun surau, kerana memudahkan urusannya untuk pergi ke masjid dan surau. Begitu juga lah tuan-tuan, kalau nak bahas panjang, ulama bahas bagaimana hukum pergi ke haji berjalan kaki. Ini kan trend zaman sekarang ni kan, pergi ke haji, melaksanakan umrah ataupun haji, pergi ke Mekah melaksanakan umrah atau haji, jalan kaki. Ada yang naik basikal. Apa hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i, seperti mana disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', afdal pergi haji adalah dengan menaiki tunggangan, menaiki kenderaan. Itu lebih afdal daripada kita berjalan kaki.
Bahkan ada riwayat Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala datang jumpa dengan Nabi SAW, ngadu kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kakakku dia bernazar nak pergi Makkah buat haji dengan berjalan kaki." Apa Nabi sebut? Nabi kata suruh dia naik tunggangan. Sayyidina Uqbah bin Amir tanya lagi sekali, takut-takut Nabi salah faham soalan yang diajukan. Dia tanya lagi, "Wahai Rasulullah, akakku ini dia bernazar. Dia nazar dia nak pergi buat haji jalan kaki. Bila dah bernazar wajib kena tunaikan." Apa Nabi sebut? Suruh dia naik kenderaan, suruh dia naik binatang tunggangan. Dan ini menunjukkan bahawa yang afdal adalah menaiki tunggangan. Kan ada pula orang yang kata, "Ustaz, saya berjalan kaki pergi Makkah ni bukan apa ni, sebab saya nak merasai kepayahan Nabi SAW." Kita kata, tuan, Nabi sendiri pergi haji, melaksanakan haji dan umrah menaiki kenderaan. Tiba-tiba tuan pergi ke haji berjalan kaki sebab kononnya nak merasai kepayahan bagi Nabi SAW. Maka kadang-kadang tuan-tuan, berjalan kaki ini kosnya lebih tinggi daripada sudut risiko nyawa, kesihatannya. Dan kadang-kadang bila kita kira-kira, kos dia berjalan kaki itu lebih banyak daripada naik kapal terbang. Baik naik kapal terbang, tuan tu sampai keadaan pun selesa. Bila sampai pun kita dapat laksanakan ibadah dengan sempurna. Sebab itu pentingnya kita memahami soal hukum bukan semata-mata dengan semangat. Baik. Jadi musannif rahimahullah taala kemudiannya menyebutkan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam kepada baginda Nabi SAW. Dan ini juga perkara yang dituntut oleh baginda Nabi SAW, itu kita mulakan dengan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan baginda Nabi SAW menyatakan, "Aqrabu minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan." Orang yang paling dekat dengan baginda Nabi SAW pada hari akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW. Berselawatlah kepada Nabi SAW. Kerana itu juga musannif berselawat kepada Nabi. Cuma apa makna selawat dan salam? Biasa kita sebut selawat, salam, selawat, salam. Apa makna selawat dan salam? Apa beza selawat dan salam? Selawat ini kita sebut tadi, kalau daripada Allah maknanya rahmat. Seperti mana hadis baginda Nabi SAW, seperti mana hadis dan juga firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kalaulah selawat itu daripada para malaikat, seperti mana hadis yang kita bahaskan tadi, bagaimana kata baginda Nabi SAW, bila orang tu dia dah keluar daripada rumah dalam keadaan berwudu, kemudian pergi ke masjid ataupun surau niatnya untuk salat, melaksanakan perkara yang fardu, kemudian dia apabila telah selesai salat, dia tunggu masuknya waktu yang lain, seperti mana sedang kita lakukan. Selesai maghrib, kita duduk untuk tunggu apa? Masuk waktu isyak. Kata Nabi SAW, orang ini dia akan kekal seperti keadaan dia sedang bersalat. Walaupun kita tak semayang, tapi kerana kita menunggu masuknya waktu salat, Allah bagi kita pahala seperti kita sedang melaksanakan salat. Apatah lagi tuan-tuan, ketika ini kita duduk dalam majlis ilmu, majlis untuk kita mendapatkan kebaikan, majlis untuk kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu pahalanya akan berlipat kali ganda. Dan dalam hadis juga Nabi sebut bagaimana para malaikat akan senantiasa berselawat kepada mereka yang sedang duduk menunggu masuknya waktu salat. Apa makna selawat para malaikat? Maknanya malaikat memohonkan istighfar untuk kita. Malaikat senantiasa memohon, Allahumma salli alaih, Allahumma arhamhu. Kata Nabi SAW, malaikat akan mengatakan, ya Allah, berselawatlah ke atas mereka ini, wahai Allah. Wahai Allah, rahmatilah mereka, wahai Allah. Apa makna selawat para malaikat? Maknanya malaikat memohon kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa orang tersebut. Adapun assalam, salam ni maknanya apa? Kesejahteraan. Kenapa kita mendoakan kesejahteraan kepada Nabi? Kita mendoakan selawat dia, kita mendoakan kebaikan kepada Nabi SAW. Tapi kenapa kita perlu untuk mendoakan kesejahteraan kepada Nabi SAW? Kesejahteraan ini kesejahteraan daripada sudut apa? Bukankah Nabi SAW adalah makhluk yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pasti terselamat daripada azab Allah Taala? Untuk apa kita doakan kesejahteraan kepada Nabi SAW? Sebahagian ulama mengatakan assalam di sini dengan mana kita mendoakan supaya baginda Nabi SAW akan berada dalam keadaan sejahtera, tenang pada hari akhirat nanti daripada ketakutan, kedahsyatan hari kiamat. Kerana kedahsyatan hari kiamat itu akan menyebabkan baginda Nabi SAW sendiri lupa tentang kedudukan baginda. Nabi sendiri lupa baginda adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salam yang kita doakan ini supaya Nabi juga menjadi tenang pada ketika itu. Sebagian mengatakan assalam ini ketakutan Nabi untuk umat Nabi SAW. Pada hari akhirat Nabi risau dengan umat Nabi SAW. Lalu kita doakan assalam, kesejahteraan ini supaya Nabi hilang rasa takut ketika mana berada di padang mahsyar kelak.
Sebahagian mengatakan assalam adalah tahiyyah, kemuliaan, kedudukan yang kita doakan untuk baginda Nabi SAW. Timbul lagi persoalan, Ustaz, untuk apa kita berselawat dan salam kepada Nabi? Adakah Nabi memerlukan kepada selawat dan salam kita? Adakah selawat dan salam kita memberi manfaat kepada baginda Nabi SAW? Sedangkan baginda itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Baginda adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung. Tidak ada makhluk yang lebih mulia mengatasi kedudukan baginda Nabi SAW. Tiba-tiba kita makhluk yang hina, yang banyak melakukan dosa, kita pula mohon supaya Allah menurunkan rahmat kepada Nabi SAW. Kita mohon kesejahteraan untuk baginda Nabi SAW. Adakah Nabi mendapat manfaat? Al-Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullah ta'ala sebut dalam matan Jauharahnya, matan yang cukup masyhur. Wa sahhahu bi annahu yantafi' bi dhis salati sya'nuhu murtafi'. Lakin la yanbaghi tasrihu lana bidzal qawlu wa dhas sahihu. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullah ta'ala, wa sahhahu, menurut pandangan yang paling sahih, Nabi mendapat manfaat daripada selawat dan salam yang diungkapkan oleh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukanlah dengan makna kedudukan Nabi akan kurang di sisi Allah bila mana umatnya tidak berselawat kepada baginda. Kedudukan Nabi akan stay, akan kekal seperti mana keadaan baginda Nabi SAW. Cuma Nabi akan terus mendapat kebaikan dengan selawat dan salam yang diungkapkan oleh umat baginda Nabi SAW. Cuma kata Imam Ibrahim Al-Laqani, lakin la yanbaghi tasri. Cuma tak boleh kita sebut secara terang-terang. Kenapa? Ta'adduban, beradabnya kita dengan baginda Nabi SAW. Kalau kita sebut, Nabi pun perlu kepada selawat dan kau tahu, kata dia, maka perkataan ini seolah kita buruk adab, biadab dengan baginda Nabi SAW. Kerana itu tak boleh kita sebut Nabi dapat manfaat daripada selawat kita, melainkan hanya dalam pengajian ilmu untuk menjelaskan tentang hakikat sebenar. Adapun luar daripada itu, tak boleh kita sengaja-sengaja sebut sesungguhnya Nabi mendapat manfaat daripada selawat dan kau tahu, kata dia. Ini tak boleh kerana daripada sudut adabnya. Seperti mana nanti kita akan lihat tentang bagaimana para ulama melarang untuk kita mengatakan Allah yang mencipta khinzir, Allah yang mencipta kera. Ulama tidak membenarkan untuk kita mengungkapkan perkataan tersebut. Walaupun pada hakikatnya siapa yang cipta khinzir? Adakah Tuhan selain Allah yang mampu menciptakan khinzir? Tidak ada. Allah yang mencipta khinzir. Siapa yang mencipta kera? Allah yang mencipta kera. Siapa yang mencipta anjing? Allah yang mencipta anjing. Tapi tak boleh sengaja-sengaja kita sebut Allah cipta khinzir, Allah cipta anjing. Kenapa? Ta'adduban lillah, beradabnya kita dengan Allah SWT. Kita tak mau menisbahkan makhluk-makhluk yang rendah, yang hina kepada Allah SWT. Walaupun hakikatnya Allah lah yang mencipta khinzir, Allah yang mencipta anjing, dan Allah yang mencipta segala makhluk yang ada di atas muka bumi. Dia macam seumpamalah tuan-tuan, bila mana anak nogo mak, bila maghrib dia mula dia mengumpat ke ruang tamu. Jirannya datang berbuak daripada seorang-seorang cerita dia. Anak ni pun togo mak. Dia kata apa? Mak ni tak takut mati ke, kata dia. Pergilah semayang. Apa yang dia sebut tu betul ataupun tidak, hakikat ataupun tidak, betul dah apa yang dia sebut tu. Tapi adabnya tak kena. Dia tak sepatutnya menggunakan perkataan yang kasar, togo dengan cara yang baik. Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan. Begitulah tuan-tuan yang kita bahaskan, bagaimana kita tidak boleh sengaja menisbahkan makhluk yang hina kepada Allah. Beradabnya kita dengan Allah. Tak boleh kita menyatakan Nabi dapat manfaat daripada selawat dan sebagai beradabnya kita kepada baginda Nabi SAW. Wallahu alam. Itulah sedikit yang boleh kita bahaskan. Walaupun dapat malam ni tuan-tuan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sahaja, tapi mudah-mudahan ianya mendapat manfaat kepada kita yang boleh kita amal dan sampaikan. InsyaAllah pengajian akan datang kita akan masuk kepada perbahasan yang agak rumit, tapi tak adalah payah mana pun tuan-tuan. Perbahasan yang simple sebenarnya, tapi memerlukan kepada tumpuan, dan saya harap tuan-tuan boleh dapatkan buku supaya tuan-tuan boleh tengok apa yang akan kita bahaskan nanti. Kalau tak ada buku, dia akan jadi semakin sukar. Bila ada buku, ada benda kita boleh tengok, ada benda kita boleh tatap. Mudah-mudahan ia memudahkan kita untuk memahami perbahasan tersebut. Wallahu alam. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Ada rezeki kita bertemu lagi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.